Suami aku mula balik lewat. Setiap malam bila aku ikut senyap-senyap, rupa-rupanya ini yang Assalamualaikum semua, nama aku Aina dan apa yang aku nak cerita ni bukan kisah curang, bukan kisah skandal, bukan juga kisah rumah tangga yang retak, tapi kisah yang buat aku sendiri terdiam, lumpuh dan rasa macam seluruh hidup aku ditampar dengan satu kenyataan yang aku tak pernah bersedia. Farid, suami aku, sejak kahwin, dialah orang paling predictable atas muka bumi ni. Kerja pukul 9, balik pukul 6. Kalau lewat pun sebab hujan atau jalan jam. Kalau aku call, dia angkat. Kalau aku text, dia reply. Tapi 2 bulan lepas, rutin tu berubah. Awalnya sekali-sekala, tiba-tiba dia balik 9 malam. Lepas tu jadi kerap sampai satu tahap, setiap hari muka dia nampak letih. Dia banyak termenung, banyak off phone. Dan paling aku perasan, bila aku sembang dengan dia, mata dia tak fokus. Macam dia ada dunia lain dalam kepala dia. Malam tu, aku tanya lembut, abang okey ke? Dia senyum, tapi itu senyuman paling tawar aku pernah tengok. Okey, cuma kerja banyak. Tapi tangan dia menggigil sikit waktu dia ambil gelas. Itu benda kecil yang buat hati aku tak sedap. Kadang-kadang benda kecil macam itulah yang sebenarnya paling besar. Minggu seterusnya, Farid semakin pelik. Dia mula bawa baju spare walaupun tak hujan. Hilang sejam 2 dalam rumah tanpa bagi tahu pergi mana. Selalu check phone tapi cepat-cepat sorok kalau aku dekat. Aku bukan jenis kuat cemburu. Aku bukan isteri yang suka check phone suami. Tapi bila orang berubah, hati pun berubah. Malam tu, aku terdengar dia menangis perlahan dalam bilik air. Aku tak masuk, aku tak kacau, tapi suara tu buat fikiran aku mula lari jauh. Dia ada perempuan lain ke? Dia sembunyi hutang? Dia tengah hadapi masalah besar? Hati aku mula dikelar-kelar dengan rasa syak. Satu malam pukul 10.30, Farid ambil kunci. Abang nak pergi ambil barang office tertinggal. Ayat sama, nada sama, muka tak sama. Biasanya kalau dia keluar malam, dia akan salam aku, cium dahi. Tapi malam tu dia keluar macam orang yang tak nak dilihat. Lepas dia drive keluar, aku duduk di sofa dan entah kenapa dada aku rasa sangat berat. Macam ada suara halus bisik, Aina, ikut dia malam ni. Aku tunggu 5 minit, pakai tudung, ambil kunci dan follow dari jauh. Farid masuk kawasan flat lama yang aku tahu dah lama ditinggalkan orang. Dekat lorong sempit dia parking. Keluar dari kereta. Tangan dia menggigil masa dia naik tangga. Aku tunggu 15 minit. Akhirnya aku naik perlahan sampai tingkat 4. Ada satu pintu terbuka sedikit. Lama aku berdiri depan pintu tu. Sebelum aku ketuk perlahan, pintu terbuka sikit dan aku nampak Farid berdiri di satu sudut, muka pucat. Dia terkejut tengok aku. Aina, apa kau buat sini? Aku tak jawab. Aku cuma pandang seorang remaja lelaki, kurus kering, muka lebam, bibir pecah, baju koyak, kaki tak berselipar. Dia duduk di atas tilam nipis yang dah koyak bahagian tepi. Dalam rumah tu, bau bilik yang tak pernah kena cahaya matahari. Budak tu tak berani pandang aku. Farid peluk bahu budak tu perlahan. Amal, tak apa, ini isteri abang. Budak tu angkat muka sikit dan aku nampak air mata meleleh. Abang Farid, jangan tinggalkan saya. Aku tengok Farid, mata dia merah nak pecah. Abang boleh jelaskan? Farid tarik aku duduk, suara dia serak. Amal ni, abang kenal dia sejak dia umur 7 tahun. Zaman abang aktif dengan NGO dulu. Rupa-rupanya Farid pernah jadi sukarelawan jaga budak jalanan. Ammar antara budak
paling rapat dengan dia. Tapi bila Amma besar sikit, dibuli, dipukul oleh penjaga pusat kebajikan. Satu malam, Amma lari dari pusat jagaan. Dia sorok dekat flat lama ni. Dan Farid seorang diri cuba jaga budak ni tanpa sesiapa tahu. Abang tak nak susahkan Aina. Aku tak tahu nak cakap apa. Rasa marah ada, rasa sedih ada, rasa sayang pun ada. Tapi belum sempat aku tanya apa-apa. Tiba-tiba ada orang hentak pintu tingkat bawah. Amma terus pucat. Dia berdiri sambil pegang baju Farid. Amma, kita keluar sekarang. Jangan takut. Aku dah menggigil. Sumpah, aku tak pernah rasa takut macam tu. Kami turun tangga belakang. Suara lelaki tu makin kuat. Keluar. Kau ingat boleh lari. Farid suruh cepat. Kami berlari keluar sampai ke kereta. Farid drive laju gila. Kami terus pergi ke balai polis buat laporan. Beberapa hari selepas tu, Amma duduk dengan kami sementara polis uruskan kes dia. Dia pendiam, tak makan banyak, selalu terkejut kalau dengar bunyi pintu. Malam-malam dia menangis senyap-senyap. Dia pernah cakap dekat aku, Kak Aina, saya takut orang tu datang cari saya lagi. Aku usap kepala dia, Abang Farid ada, jangan takut. Farid tengok aku dan aku tengok Farid. Aku akhirnya nampak kenapa dia buat semua ni seorang diri. Dia takut aku salah faham. Dia takut aku kata dia pentingkan orang lain lebih daripada keluarga. Dia takut aku rasa dia sembunyikan rahsia. Tapi realitinya dia cuma tak nak bebankan aku dengan penderitaan budak yang tak ada sesiapa dalam dunia ni. Kadang-kadang bila suami kita berubah, bila dia banyak diam, bila dia selalu hilang, kita cepat fikir dia curang. Kita cepat fikir dia buat salah. Tapi sebenarnya tak semua lelaki yang tenggelam dalam diamnya, tenggelam dalam dosa. Ada yang tenggelam dalam tanggungjawab yang dia tak mahu orang lain pikul. Ada yang simpan derita orang lain sebab dia rasa hanya dia layak lindung, dan ada suami yang sanggup rosakkan imej sendiri asalkan orang yang dia sayang tak perlu memikul trauma orang lain. Hari ini Amma dah ditempatkan di pusat yang lebih selamat. Farid masih kontak dia selalu. Aku pun dah anggap dia macam adik. Dan aku belajar satu benda, jangan hukum seseorang sebelum kita tahu seluruh ceritanya. Kadang-kadang isteri paling kuat pun boleh kalah dengan sangkaan sendiri.